Salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami bertiga untuk menemukan cikgu lah. Kami menjalankan kajian yang mana berkaitan dengan sosiologi dalam pembelajaran, yang mana kajian ini merupakan hubungan di antara ilmu sosiologi dengan proses pembelajaran di sekolah. Okay, baik. Soalan saya pada cikgu, apa pandangan cikgu hubungan antara latar belakang sosial pelajar ini dengan pencapaian akademik mereka? Boleh cikgu uraikan? Okey. Pada pandangan saya lah, selaku cikgu yang sering melihat keadaan pelajar yang ada latar belakang sosial yang berbeza. Okay, kalau kita lihat pelajar yang datang dari latar belakang yang kalau dari sudut kawasan pedalaman ataupun kawasan yang kita kata terputus dengan bekalan jaringan internet, mereka ni macam sukar untuk mendapatkan akses dan info-info lah dalam mencari maklumat. Biasanya pelajar yang duduk dalam situasi yang berbeza dengan pelajar lain yang terdedah kepada latar belakang yang lengkap dari sudut keuangan, kemudahan, mereka lebih ke depan. Okay, dan macam mereka ni bila kita berinteraksi, cara percakapan, cara mengolah atau bercakap, komunikasi nampak berbeza. Okay, itu satu sudut lah. Yang sudut lain, kalau kita lihat ada pelajar yang kurang mendapat pendedahan, mereka lebih bersikap tertutup, malu dan mungkin dia rasa ada kekurangan. Jadi situasi ini kalau kita lihat dengan lebih detail lah, kita dapat menganggarkan lah mereka ni akan ketinggalan. Okay, ketinggalan dan biasanya persaingan akan menjadi jarak jauh lah antara mereka dengan dua kelompok ni lah. Okey, saya nak tanya pandangan cikgu tentang bagaimanakah faktor budaya atau adat keluarga mempengaruhi pelajar. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi biasanya tingkah laku pelajar dipengaruhi oleh budaya di rumah lah. Maknanya kalau di rumah ibu bapa mementingkan pendidikan, maknanya ambil berat lah tentang pembelajaran anak-anak, maka fokus untuk pelajar kepada pendidikan tu adalah lebih baik. Tetapi jika ibu bapa tidak ambil cakna sangat keadaan anak-anak di rumah, maka sikap sambil lewat itu akan terbawa-bawa ke sekolah, menyebabkan pelajar tidak fokus lah dalam pelajaran. Jadi mengganggu PDP yang berkesan lah. Apakah peranan guru dalam memastikan keadilan pendidikan kepada semua pelajar? Yang bukan maksudnya. Berdasarkan soalan yang ditanya tadi, bagaimana tadi? Keadilan. Okey, keadilan pendidikan kepada semua pelajar. Seperti yang kita maklum, kita dalam pendidikan ini melibatkan latar belakang yang berbeza. Melibatkan latar belakang pelajar yang berbeza. Ada yang berasal dari latar belakang yang agak susah, iaitu miskin, dengan ibu bapa yang bekerja bertani dan juga nelayan. Ada juga pelajar kita yang lebih bernasib baik. Mereka ini lebih terdedah dengan pendidikan, dengan latar belakang pendidikan ibu ayah. Walaupun begitu, kita sebagai cikgu dalam dunia pendidikan, kita kena memberi tumpuan yang sama rata kepada golongan pelajar yang berbeza dari segi latar belakang tadi. Sebab itu, dari segi apa kan? Okey, keadilan pelajar ini kita lebih melihat apa yang kita mampu beri kepada pelajar. Dan kita abaikan mereka ini berasal daripada latar belakang yang berbeza tadi. Kita bagi yang sama rata kepada pelajar.
sama rata ini maksud cikgu kalau mereka ini tergolong dalam pelajar yang agak lemah. Kita menitik beratkan kalau dari segi pendidikan kita ada bahagian pelajar yang agak lemah, mungkin bimbingan yang berterusan. Begitu juga kepada pelajar yang sederhana atau kepada pelajar yang normal lah, yang normal. Okey, soalan 4 cikgu. Bagaimanakah data sebagai mempengaruhi tingkah laku dan aplikasi pembelajaran belajar? Okey, dari segi rakan sebaya ni kalau kita tengok pada hari ini, sebab di sekolah ni dia ada daripada, kalau di sekolah menengah dia ada daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Jadi kalau tengok dari segi rakan sebaya, mungkin arus perdana menengah rendah, tingkatan 1, 2, 3 dia akan berkawan dengan 1, 2, 3. Kalau menengah atas 4, 5 dia akan berkawan dengan 4, 5. Tapi rakan sebaya ini biasanya kalau pelajar yang bijak memilih rakan sebaya, mereka memilih rakan sebaya yang lebih memberi aura yang positif daripada yang negatif. Tapi tidak semua pelajar berkemampuan untuk memilih rakan sebaya yang baik untuk mereka. Kadang-kadang bila mereka ini agak nakal, mereka lebih cenderung untuk memilih rakan sebaya yang bersifat seakan sama dengan mereka. Oleh sebab itu masa di sekolah, dari segi unit disiplin, bimbingan dan kaunseling juga, kita mengatur supaya pelajar yang nakal ini kita letak juga di kelas yang kurang ataupun di kelas yang kelakuan pelajarnya agak baik, supaya pelajar yang agak baik ini dia lebih menarik pelajar yang nakal ini kepada aura yang lebih positif, aura yang lebih ramah, aura yang lebih mengikut disiplin. Soalan terakhir, apakah penambahbaikan yang cikgu ingin lihat dalam sistem pendidikan untuk lebih menyokong pelajar dari latar belakang yang berisiko ini? Okey, terima kasih Nur Farina. Berdasarkan soalan itu, cikgu sudah berada dalam pendidikan ini selama 30 tahun. Ya, daripada 30 tahun, cikgu pernah melalui berbagai pengalaman sebagai guru penolong, sebagai guru kanan pentadbiran dan juga sebagai penolong kanan kurikulum. Dan cikgu juga sekarang sebagai ketua unit akademik untuk pelajar tingkatan 6. Jadi berdasarkan soalan yang Farina tanya tadi, penambahbaikan dalam sistem pendidikan ini berbagai cara lah. Selaras dengan perkembangan dalam bidang pendidikan, selaras dengan dasar-dasar yang ingin dilihat oleh Kementerian Pendidikan, pelbagai cara boleh dibuat. Antaranya ialah kita memberi sokongan dari segi keuangan setakat yang sekolah mampu. Sebab di sekolah sekarang kita ada unit kebajikan murid. Okey, unit kebajikan murid ni kita boleh bantu pelajar-pelajar yang serba kekurangan lah. Sama ada dalam bentuk keuangan itu sendiri, dalam bentuk perbelanjaan harian mereka. Biasa cikgu uruskan juga benda ni ialah kita bagi RM5 sehari. Kita bagi one off selama seminggu. Seminggu RM25, minggu depan pula RM25, sehinggalah kita tengok pelajar itu mampu atau tidak. Setakat mana yang dia tak mampu, selagi itu kita bantu. Okey, kita pilihlah pelajar ini, kita pilih betul-betul berdasarkan pelajar yang miskin. Yang keduanya, sokongan dari segi emosi dan motivasi. Mungkin langkah ini kita bagi berdasarkan pelajar yang memerlukan, pelajar yang ada masalah dari segi urusan di rumah, masalah keluarga dihadapi oleh ibu dan ayah dan berbagai benda lagi lah. Selain daripada motivasi, kita jemput orang luar lagi, bagi ceramah kepada pelajar, bagi ceramah kepada ibu bapa. Kita juga ada program mentor-mentee. Program mentor-mentee ni kita pilih pelajar ini, banyak berdasarkan banyak sebab. Mungkin pelajar ini bermasalah dari segi keuangan. Mungkin dia bermasalah dari tumpuan kepada pembelajaran. Mungkin juga pelajar ini memang pelajar cemerlang. Kita nak tambahkan lagi kecemerlangan mereka ini. Itu penambahbaikan. Mungkin juga zaman sekarang ni kita tengok pelajar yang ramai stres. Sikit-sikit stres. Jadi stres ini perlu kita atasi, perlu kita atasi. Jadi stres ini sebenarnya banyak dimainkan peranannya oleh unit bimbingan dan kaunseling sekolah lah. Kalau di sekolah kita ni ada 2 guru kaunseling dan kita tengok dia punya program pun sangat banyak.
Kalau kita tengok hari-hari di bilik kaunseling tu pun memang ada pelajar yang pergi berjumpa dengan kaunselor. Cikgu rasa itulah antara beberapa langkah yang kita boleh ambil untuk penambahbaikan dalam sistem pendidikan. Dengan penambahbaikan yang kita buat, kita beranggapan pelajar ini akan dapat melalui hari-hari. Mungkin antara pelajar kita ni banyak cabaran dalam hidup mereka. Dalam usia yang masih muda tapi menghadapi banyak cabaran. Dari segi keuangan, masalah keluarga, masalah dalam pembelajaran, tak cukup peralatan belajar dan sebagainya. Ini semua ini yang menyebabkan mereka kadang-kadang down dalam pembelajaran, tidak berminat untuk belajar. Tapi insya-Allah dengan penambahbaikan yang semakin hari semakin banyak di sekolah yang kita lakukan, insya-Allah benda-benda ini kita dapat kita atasi. Ya, kalau tak banyak pun mungkin beransur-ansur sedikit demi sedikit. Okey, terima kasih. Itu sahaja cikgu. Terima kasih cikgu kerana meluangkan masa dengan kami dan berkongsi pandangan dan pengalaman cikgu lah. Pandangan cikgu sangat berharga untuk kajian kami. Terima kasih cikgu. Ya, cikgu pun ucapkan terima kasih sekali lagi kepada bakal cikgu Hazim, Nur Farina dan juga Siti Rofiah, ya, kerana sudi untuk hadir ke SMK Badak dan berjumpa dengan beberapa orang guru untuk memberi pandangan dan pendapat untuk kajian masing-masing. Cikgu ucapkan insya-Allah selamat berjaya dan selamat dilantik menjadi guru. Mudah-mudahan bakal menjadi guru yang cemerlang kepada anak bangsa dan negara. Terima kasih.